Nombor 4 RM1.50. Okey, geng. Sekarang ni kita nak tunjuk progress. Okey, progress kita dekat Johor lah. Okey, let's jom. So kita dah settle satu game tadi. Okey, dekat sini kita tengah naikkan beam lah. Okey, beam kita dah naik bahagian sini. So bawah tu kita dah gali, kita tanam satu kaki dekat bahagian sini. Okey. Untuk bahagian sini keluasan dia dalam 14 kaki lah. 14 kaki, korang boleh tengok lah hasil kerja, bersih bersih. Okay. So untuk yang ni kita akan bawa dekat Melaka lah, satu set lagi. Don, ke Melaka sekarang? Nanti dulu bos. Nak jumpa bini? Iya, nanti saya call bos. Ya, call. Oh, lari lagi. Boleh sampai apa? Dia nak balik jumpa bini. Sudah berapa lama tak jumpa? Dah 6 bulan tak kontak bos. Dah 6 bulan lah. Okey. Lepas tu ni, kita nak buat ni. Capek bos ditanda saja bos. Capek ah? Kerja saja, kena tipu ah. 5 bulan orang tak bayar gaji. Ha? Berapa bulan? 4 bulan. 4 bulan tak bayar gaji. Oh. Okey lah. Okey, so sekarang ni kita dah pasang batu. So dekat sini kita akan buat satu bilik. Okey. So dekat sini kita akan tutup dengan kabinet lah. Hidden door 1, hidden door 2. Okey. So kita tengoklah progress dia. Bila tanam ni dia cantik tau. Oh my. Kita buat tanam ni, structure dia, beam dekat dalam ni cantik. So setengah orang dia tak akan gali ni. So kita gali. Supaya dia lebih padat, tak akan turun lah. Setengah orang buat atas. Atas pun boleh, tak salah. Tak salah. Dia depend kepada skill masing-masing lah. Nak macam mana. Okay. So kita buat ni. Sekejap lagi kita nak pergi bawa dia orang makan dulu. Okay, nak beli makanan. Makanan pun dah habis. Lampu pun tak ada. Bos, Okay, besok perlombaan lain bos. Perempuan. Perlombaan lain. Besok perlumbaan lain dia cakap. So nanti bos akan sampai dekat site mana-mana, bos RK akan buat game untuk diorang happy-happy. Ya betul bos. Kerja penat-penat tapi game. Ataupun kita buat pancing. Pancing Pancing di sana. Siapa yang dapat paling besar, kita bagi 200. Nombor 2 100. Nombor 3 50. Kalau nombor 4 RM1.50. Nanti kita akan buat macam tu, okey? Okey. So yang mana tengok video ni, yang mana nak set appointment dengan bos RK, boleh set, tak kisah korang Singapura, Thailand. Thailand kita baru nak masuk. Okey, Sabah, Sarawak, Singapura kita dah masuk dah sekarang. By progress, by cash, by installment, kita ada promo untuk Merdeka ni, okey? So apa pun, like, comment, follow and share video ni, repost ramai-ramai, okey? Apa pun janji jual luncur.